Assalamualaikum, saya Fairul bin Nion, berumur 35 tahun, berasal di Muar Johor, yang menjalankan aktiviti menjual alatan jahitan seperti inilah, benang, zip, tapak, piping, butang, dan juga kita ada juga menjual online lah seperti Facebook, TikTok. Kita juga membuat live di TikTok Shop lah untuk menaiki, membuat orang kenal di platform TikTok Shop. Dan juga kita ada juga membuat alteration seperti jahitan kalau customer datang untuk servis floor koyak ke, macam nak tampal sojin ke, kita akan buat servis itulah alteration untuk membuat alteration pakaian lelaki lah, lebih kepada fokus pakaian lelaki. Pakaian wanita saya buat, tapi sebenarnya kita akan tengok jugalah bahagian apa yang nak di-alter. Selain tu, kepada customer tukang jahit yang ada apa, tailor ataupun yang tukang jahit di rumah ataupun yang ada mesin jahit sendiri, yang dah buat menjahit, lepas tu nak buat lubang butang baju Melayu, tak ada mesin dia, untuk kita ada buat servis buat lubang butang baju Melayu. Dia juga membuat alteration khas pakaian jin lah. Ini salah satu mesin yang saya ada untuk jahit jin lah. Ini sebenarnya dia ada lagi banyak mesin yang saya perlukan, tapi ini salah satu mesin khas jin yang saya ada lah, jahit berlantai. Kat sini sekarang ni peminat kat Muar ni, yang peminat kain jin ataupun pakaian jin, dia lebih suka pada jahitan rantai, dan tak semua kedai jahit ada. Saya salah satunya ada, tapi saya ada satu mesin je lah. Cuma akan datang insyaAllah saya cuba tambah lagi mesin khas yang berkaitan jahitan jin, yang jahitan dia lebih keras lagi lah. Ini salah satu mesin jin yang saya ada. Dan juga siapa yang tailor yang tak ada mesin jahit tepi, ataupun dia ada mesin jahit dulu tapi mesin jahit tepi tak ada, kita juga ada buat servis untuk jahit tepi biasalah, untuk customer datang untuk jahit tepi biasa. Dan juga kita ada juga butang, buat servis butang baju Melayu jenis butang ketik yang menggunakan mesin. Tak semua tukang jahit yang adalah, dia orang boleh datang sini untuk gunakan mesin servis saya lah di kedai Fairul Tailor atau juga alteration. Dan kedudukan kedai saya di tepi jalan, bertepi jalan besar, berhampiran Bazar Mara Muar lah. Ini kedai Fairul Tailor yang saya dah buka lah. Ini kedudukan kedai. Kedai berjadual aku berbuka seperti inilah, dari Isnin hingga Sahat. Jumaat kita orang cuti, waktu jadual dalam pukul 9 pagi hingga 6 petang lah. Kita menjual alatan jahitan dan juga membuat alteration. Lagi selain tu ada sampingan membuat photostat dan laminate lah, sebab kita orang ada bahan dia lah untuk buat itu. Dan dari waktu raya kita akan jual butang raya, samping raya lah, untuk musim raya. Ini kedai saya lah. Saya akan cuba buat ubah suai kedai untuk buat loteng, sebab kedai saya dah terlalu banyak barang, dan juga mesin untuk saya nak bawa masuk tidak muat lah untuk akan datang. Selain itu, inilah jualan di TikTok Shop dengan juga di Shopee lah. Jualan online seperti barang-barang jahitan yang kita orang jual lah, untuk jual online seperti ini. Ini nama syarikat saya, Black White Center, yang bermula perniagaan dari 2023 hinggalah sekarang, yang menjalankan perniagaan alatan jahitan dan juga servis alteration di Muar Johor, yang bertapak di bangunan Bazar Mara Muar.